Halo Brunei dan Malaysia, ini adalah orang Perancis kegemaran anda yang bercakap. Apa khabar? Saya sangat menyayangi kalian semua. Mari lihatlah saya sekarang. Saya boleh bercakap Melayu sekarang. Terkejut tak? Saya telah belajar Melayu selama sebulan yang lepas. Selamat datang kembali ke Arus Perdana Channel. Hari ini kita akan menyaksikan satu fenomena yang sangat membanggakan rakyat Malaysia. Semakin ramai orang asing bukan sahaja belajar bahasa Melayu, tetapi mereka kini mampu bertutur dengan fasih, lancar, dan penuh rasa bangga. Bukan setakat bahasa Melayu standard, tetapi mereka juga boleh menguasai logat dan dialek kita. Dari logat utara yang selamba ke logat Sabah yang penuh energi dan mesra. Mereka boleh sebut mai sini sat, amboi sedapna. Dan dalam masa yang sama, boleh juga cakap bahjan malu bah, orang Sabah bilang. Mereka belajar bukan kerana dipaksa, tetapi kerana mereka jatuh cinta dengan bahasa kita, budaya kita, dan cara kita berkomunikasi dengan penuh rasa hormat dan persaudaraan. Bagi mereka, bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, tapi kunci untuk rasa dekat dengan rakyat Malaysia. Mereka percaya dengan belajar bahasa, mereka dapat belajar hati kita. Dan hari ini, kita akan tonton sendiri bagaimana orang asing di seluruh dunia menunjukkan kebolehan luar biasa mereka bercakap bahasa Melayu dengan logat yang membuat kita tersenyum bangga. Bersedia, kerana selepas ini, anda mungkin akan terkejut, ketawa, dan rasa sebab melihat bagaimana bahasa kita dihargai di mata dunia. Jom kita saksikan. Nama siapa? Dari mana? Nama saya Midori dari Jepun. Saya sekarang kerja di Jitra, Kedah. Okey, berapa lama you belajar bahasa Melayu ni? Sebelum datang ke Malaysia, saya belajar bahasa Melayu di Jepun selama 6 bulan. Halo Brunei dan Malaysia, ini adalah orang Perancis kegemaran anda yang bercakap. Apa khabar? Saya sangat menyayangi kalian semua. Mari lihatlah saya sekarang. Saya boleh bercakap Melayu sekarang. Terkejut tak? Saya telah belajar Melayu selama sebulan yang lepas. Tidaklah mudah, tetapi untungnya saya sangat cerdas. IQ saya adalah 190. Hanya memakan waktu sebulan. Oh, pada hari ini saya benar-benar merasa sangat gatal. Dan juga, video ini bukanlah video AI. Sila abaikan stiker dari TikTok. Mereka TikTok seperti biasa. Video ini benar-benar saya yang sedang berbicara. Nama siapa? Dari mana? Nama saya Midori dari Jepun. Saya sekarang kerja di Jitra, Kedah. Okey, berapa lama you belajar bahasa Melayu ni? Sebelum datang ke Malaysia, saya belajar bahasa Melayu di Jepun selama 6 bulan. 6 bulan. Kenapa you pilih Malaysia untuk kerja? Sebetulnya saya tak pilih. Tu agensi saya, JICA, tu pilih saya ke datang ke sini. Okey. Apa yang you suka mengenai Malaysia ni? Saya suka budaya, makanan dan orang-orang di sini. Okey, makanan apa yang you suka? Saya paling suka dangai. Dangai? Dangai di Kedah. Dangai di Kedah. Ya. Kenapa? Rasa dia macam mana? Sebab rasa sangat manis dengan sudah coconut. Apa tu? Nyok tak ada di Jepun. Itu Quran di Jepun. Oh, Quran di Jepun. Jadi saya suka makanan dengan guna santan dan juga coconut banyak. Awak pernah minum air tuak tak? Air nyok? Nyok. Air nyok saya sangat suka. You suka nyok? Tapi saya tak boleh minum nipat ni lah. Oh, tak suka. Itu actually itu taste like gasoline. Okey. Makanan, tempat ke? Okey, tempat ni yang suka. Untuk hari raya saya pergi Kota Kinabalu, Sabah. Dan saya paling suka kendasan di sana. Ada sama dengan Jepun ke? Ya, ada sama sikit sebab di sana sejuk sekejap. Oh, sejuk sikit. sama. Jadi dah berapa lama you tinggalkan Jepun datang sini? Tinggalkan
Maksudnya? Berapa lama you stay sini lah? Stay sini. Malaysia? Okey. Itu program 1 tahun jadi sehingga Januari tahun depan. Oh, sehingga Januari tahun depan. Banyak yang belajar lah kan? Lagi. 8 bulan lagi. Oh, 8 bulan lagi. Apa lagi yang you tahu pasal Malaysia ni? Bahasa Malaysia. Apa yang you tahu lagi pasal Malaysia ni? Selain makan, tempat about Malaysia. Okey. Saya setiap hari pakai baju kurung ke tempat kerja saya. Dan juga di Kedah ada baju Kedah. Jadi saya suka pakai baju Kedah. Suka tak baju Kedah? Suka. Suka? Ya. Okey. Boleh cakap sikit bahasa Kedah? Okey. Jangan mereka kata depah untuk mereka dan datang untuk mai. Dan juga mereka sebut macam kuat-kuat. Macam hello star menjadi alok star. Kan? Apa? Macam mana? Alok star. Boleh cakap depa datang dari Alostar. Depa mai dari Alostar. Depa mai dari Alostar. Ya. Okey. Kau tengok dia punya page official mat dan orang Sabah tak kena bah. Okey bah kalau kau. Okey nah pandai sudah kan. Cepat dia boleh tangkap Sabah punya slang tu. Jadi cikgu terbaik. Kau tahu ke Aramaiti itu sini orang Sabah memang suka minum lah gitu. So kita punya budaya sini they selalu cakap Aramaiti, but Aramaiti actually maksud like ramai, like Aramaiti like party, happy together, cheers. Jadi cheers lah, Amarati. Tapi they selalu cakap kalau ada orang yang baru datang ni bilang, oh mesti belajar Aramaiti. Aramaiti ya. Itu satu perkataan yang kena belajar lah, Aramaiti. Okey, saya ingat lah. Aramaiti, apa lagi? Boleh bah kalau kau sudah tahu dia itu. Itu dah saya tahu, boleh bah kalau kau. Boleh. Ya. Mari. Nama saya Rio. Saya suka Malaysia. Terima kasih. Boleh. Hai. Nama saya Momoko. Negara saya Jepun. Hai, nama saya Miley. Saya orang Jepun. Mari. Nama mana? Nama saya Mana. Nama saya Dwi. Nama saya Momo. Nama saya Miku. Wah, sugai. Minasan sugai. Terima kasih. Oke, arigatou gozaimashita. Melayu kamu sangat bagus loh Melayu. Oh, terima kasih banyak. Ya, lama di sini sudah. Itu orang pergi di sini tidak macam lah Aceh itu bahasa itu tidak hormat banyak. I guess your wife is Orang Rungus. Orang Rungus? Yeah. Your wife? Yeah. Oh, that's why you stay here for 18 years. Yes. How many kids you got? 2. How do I call you? Howard. Howard. Yeah. 英国人。所以中文你华语你会讲？boleh一点点。东苏北京1年 long time ago. Dalam kuda 18 tahun. Dalam Sabah macam like 20 berapa sudah? Macam like 22 tahun di dalam Sabah. Howard, kamu punya Melayu sangat banyak bagus. Is it? Oh, thank you. Hi. This is Margaret. And this is Amari. Goes to a Chinese school. Oh ya. Ni hao ma. Ni hao ma. Asma nemo. Oh, ini mai pula. Ini bawa wife Asma. Ni wife saya. Okey, ramai orang puji awak. Awak pasal cakap Melayu walaupun baru duduk 3 tahun dekat Malaysia. Ramai orang puji awak. Okey, hari ni awak order apa ini? So, hari ni kami order roti sarang burung, roti bom, roti telur dan roti potong juga. Sate tak ada? Sate juga, satu set sate. Baik, cantik. Ya, dengan nasi himpit juga ya. Oh, nasi sedapnya mesti sekali nasi himpit ya. Okey, nanti siap kata. Ni. Cantik. Cantik Ali, cakap apa? You nama apa? Terima kasih. Terima kasih. Ni you nama apa? Ezra. Awak nama apa? Ezra. Nama dia Ezra. Dia malu Okey, ini sate. Ini sate. Wah, rasa sate. Ya, tengok ni kena rasa sate ni. Ini kuah dia ni. Oh, tak nampak. You boleh makan kacang? Kacang boleh? Boleh, okey. Okeylah. Sedapnya. Ya. Terima kasih ya.